sambil kita mungkin sekejap lagi akan peringati perginya Allahyarham Fujrimi Ibrahim ini. Mungkin kita boleh memperkatakan tentang dua kapten pasukan JDT dan juga pasukan Pahang, Syafiq Rahim dan juga Muhammad Saiful Nizam Miswan, sambil kita memerhatikan bagaimana kesebelasan utama yang akan diturunkan oleh Dollah Saleh. Tetapi apa yang paling menarik pada malam ini, beberapa pemain antara Muslim juga tidak akan diturunkan. Jadi apakah ini juga akan mengganggu sedikit rentak pasukan Pahang di bahagian pertahanan? Ya, sudah tentu. Untuk perlawanan malam ini, bahagian pertahanan amat penting untuk pasukan Pahang. Kita tahu dalam 5 perlawanan terakhir mereka keputusan tidaklah banyak memihak kepada pasukan Pahang. Jadi bukan Matthew Davis juga tidak dapat diturunkan pada malam ini, iaitu ketua pasukan untuk pasukan Pahang. Dan kita berhenti seketika untuk 1 minit. Para penonton yang kita berdiri dan sama-sama kita bersatu selama 1 menit bagi memperbangkan kepada Allah. Terima kasih. Jadi begitulah kami di Media Prima TV3 khususnya mengucapkan salam takziah sekali lagi kepada Allahyarham Fujrimi Ibrahim yang meninggalkan kita dengan banyak sekali jasa-jasa yang ditinggalkan oleh beliau untuk perkembangan bola sepak negeri Pahang dan juga Malaysia. Baiklah, kita perhatikan bagaimana pula kedudukan kesebelasan utama bagi pasukan JDT. Apa yang paling menarik selain daripada perubahan yang nyata sekali ketika JDT turun mendapat Terengganu di Kuala Terengganu tempoh hari, kembalinya beberapa tonggak-tonggak bintang-bintang dalam pasukan JDT, Gadar, Guerra, Cabrera, begitu juga dengan Insa yang dijangka malam ini boleh menjadi duri dalam daging bagi pasukan Pahang. Ya, kita tahu ada 2 pemain yang tambah masukkan Insa, iaitu seorangnya daripada pasukan Pahang yang tidak dapat diturunkan, iaitu Kiko Insa. Manakala untuk pasukan JDT iaitu Nasur Insa. Jadi kembalinya apa yang Tabah katakan tadi, ke semua kesebelasan utama, pemain-pemain utama pasukan JDT yang kembali untuk bermain pada perlawanan malam ini. Jadi untuk pasukan Pahang, mereka harus lebih berhati-hati, terutamanya di bahagian pertahanan. Jadi untuk mereka mengalahkan atau menundukkan pasukan JDT, mereka harus bermain memberi 200% sekiranya mereka mahu pulang dengan 3 mata. Manakala untuk pasukan JDT, jadi kita tahu mereka akan bermula. Baik, Lim, sudah pun bermula pertempuran di antara pasukan Pahang dan juga pasukan JDT. Agak menarik untuk kita memperkatakan tentang kedua-dua pasukan ini yang masing-masing sedang menghuni tangga pertama dan tangga kedua Liga Super untuk musim 2017 ini. Bahawa pasukan Pahang telah mengalahkan pasukan JDT di stadium yang sama ini dengan jaringan 3-1 di perlawanan Piala FA. Sekaligus itu saingan Piala FA. Sambil kita perhatikan deretan Tuf, gol yang pertama untuk pasukan JDT disempurnakan dengan begitu baik sekali sebenarnya oleh Gabriel Cabrera, meletakkan seketika pasukan JDT di awal-awal minit, pada minit yang kedua, Lim. Bagaimana gerakan yang begitu sempurna sekali, kemudian rempatan lerek untuk memberikan gol pertama bagi pasukan JDT. Satu gol yang agak mudah untuk kita boleh lihat bola daripada Gadar dan Saiful Nizam. Dengan mudah beliau ditewaskan oleh Gadar dan seterusnya satu cutback yang mencari Cabrera dan satu tap in yang agak mudah ke bahagian kiri penjaga gol. Jadi itu yang saya katakan tadi, Tabah, pertahanan pasukan Pahang amat penting untuk perlawanan malam ini dan mereka memberikan gol yang boleh dikatakan terlalu awal untuk pasukan JDT. Jadi kita harus melihat bahawa adakah Pahang akan bangkit dan
pemain di bahagian kanan pasukan Pahang, iaitu ketua pasukan mereka Saiful Nizam, yang jarang sekali bermain, diletakkan di bahagian kanan selaku ketua pasukan. Jadi amat penting untuk beliau untuk guide pasukan Pahang sendiri. Jadi sudah berubah kedudukan di Darul Makmur dengan Gabriel Cabrera meletakkan pasukan JDT di depan pada minit yang kedua hasil hantaran lintang cutback yang dilakukan oleh Gadar. Jadi Mero dorongan mencari Sumareh, jadi peluang untuk pasukan Pahang sekarang ini antara lambung yang dilakukan oleh Sumareh. Lim mungkin agak terburu-buru sedikit hantaran yang mahu dilakukan oleh Buat Syudin membuat blocking dan membenarkan beliau bola tersebut lalu di hadapan beliau, dan Azif agak suka untuk mengejar semula dengan kelajuan yang diboleh oleh Sumareh. Dan satu percubaan yang menarik dapat tandukan daripada Syamim, dapat diselamatkan oleh Izam Termin. Ya, kita lihat sekali lagi tambah tandukan daripada Syamim. Ya, saya rasa sebenarnya Amirul meninggalkan Syamim dan cuba bergerak ke bahagian siksat, tetapi beliau meninggalkan pemain yang harus dijaga, iaitu Syamim. Dapat membuat satu free header di sana dan muncullah tandukan tersebut tepat kepada Izam. Sumareh. Baik, masih lagi Sumareh ke ujung sana untuk kecil berdepan dengan Eskunalan. Wanzarul Nizam. Percubaan terus yang dilakukan oleh Wanzarul Nizam. Agak lemah juga lembatan daripada Wanzarul Nizam. Tidak membahayakan gawang gol, dan Izam Tamizi juga sudah bersedia. Dia memilih untuk melakukan rempatan itu, ya, biarpun dia sudah dapat untuk beliau berada. peluang untuk Pahang. Sepakat gunting cuba dilakukan di sana dan akhirnya menamatkan saingan dan cerita di separuh masa pertama di antara pasukan Pahang dan juga pasukan JDT. Ini dia Saiful Nizam yang juga merupakan ketua pasukan aksi-aksi terakhir yang boleh kita lihat datang dari pasukan Pahang, dan ini juga merupakan penjaring tunggal setakat ini. Cabrera pada minit kedua memisahkan seketika kedudukan di antara pasukan Pahang dan juga pasukan JDT. Sumareh sudah beberapa kali dikasari, jadi permainan akan lebih menarik insyaAllah di separuh masa yang kedua ini. Begitu juga dengan aksi Syamim Yahya yang nampaknya banyak sekali digagalkan oleh pasukan JDT. Baik, kita berehat seketika, insyaAllah kita akan kembali lagi di separuh masa yang kedua nanti. Masa kedua ini mereka perlu lagi bangkit dengan memberi hantaran-hantaran yang lebih baik. Baik, jadi apakah kesinambungan di separuh masa kedua ini kita dapat saksikan selepas ini Pahang bertemu pasukan JDT di Stadium Darul Makmur, dan apakah kebangkitan yang akan dilakukan bagi pasukan Pahang dan juga JDT pastinya akan memberi lagi impak ataupun memberikan lagi satu ruang kepada pasukan mereka untuk mencetak banyak lagi gol di Stadium Darul Makmur ini. Baik, kalau anda sudah bersedia, sekali lagi kita berintah langsung bersama dengan pengulas anda Tabah Syazwan Othman dan juga Lim Chan Yu. Sekali lagi silakan Tabah. Terima kasih Lim dan juga Rizal Zamri yang berada di grandstand. Helmi dan juga Rizal, Lim sama dengan saya untuk terus memperkatakan tentang pertempuran di antara pasukan Pahang dan juga pasukan JDT. Pada anda semua peminat-peminat dan juga penonton-penonton yang sedang mengikuti kita, Lim, hari ini juga 11 Julai 2017 genaplah 26 tahun pemergian legenda bola sepak Malaysia, iaitu Allahyarham Datuk Muqtada Hari, yang sememangnya sehingga kini, Lim, tidak ada tolak bandingnya jasa yang begitu besar kepada pembangunan bola sepak negara sehinggalah hari ini. Sentiasa diingati, ya Tabah. Sekali lagi kita juga di Media Prima ingin memperingati pemergian seorang bintang bola sepak yang tidak ada tolak bandingnya, sambil kita terus memberikan tumpuan di tengah padang sekarang ini untuk aksi separuh masa yang kedua di antara pasukan Pahang dan juga pasukan JDT, dengan kedudukan masih lagi kekal JDT di depan mendahului 1-0 hasil jaringan yang dilakukan oleh Gonzalo Cabrera pada minit kedua. Apakah mungkin di separuh masa yang kedua ini, Lim, kita dapat melihat banyak lagi serangan-serangan yang akan dilakukan oleh jaringan yang terhasil, itu juga dengan tentukan yang singgah di tiang dilakukan oleh peluang untuk pasukan JDT.
Namun begitu, apakah jaringan itu disahkan ataupun tidak? Kerana kita dapat lihat dari reaksi Gadar yang jelas sekali kecewa dengan jaringan yang tidak disahkan oleh pengadil. Ya, saya ingin melihat juga apakah kesalahan yang dilakukan oleh Gadar adakah beliau menolak Jewon ataupun Muhammad Afif di sana. Mungkin ini adalah tolakan tersebut. Kerana itulah sepakan percuma diberikan kepada pasukan Pahang dan gol tidak disahkan. Mungkin disebabkan oleh tolakan tersebut. Tetapi apapun, tambah satu. Apakah kemungkinan yang boleh kita dapat lihat dari sepakan percuma ini? Deret Cabrera, peluang untuk JDT ke belakang untuk Insa. Oh, menarik gerakan ini sebelum tandukan yang begitu tajam, cuma tak tepat ke arah pintu gol pasukan Pahang. Ya, set pieces kita boleh lihat. Ini adalah set pieces mereka. Tidak ada pemain yang cuba mengejar Cabrera di sana. Mereka tidak dapat membaca apakah yang mahu dilakukan oleh Syafiq Rahim. Satu set pieces dan satu cutback. Sangat mengelirukan ini. Sangat mengelirukan. Jadi sayang sekali kerana set pieces yang boleh memberikan tidak ada apa yang boleh ditekan di sini dari segi keputusan agak baik. Jelas Jelas. keputusan itu jelas. Oh, terlepas peluang untuk pasukan Pahang. Alves, bagaimana Alves untuk Pahang? Oh, tersangkut rempatan yang dilakukan oleh Alves ini. Kesilapan daripada Marcos Antonio. Saya harap beliau menukar boot tersebut kepada mungkin six start. Untuk seorang pemain pertahanan itu amat penting. Jadi seperti apa yang saya katakan Tabah, pemain akan tergelincir. Jadi itulah yang berlaku. Kita lihat sekali lagi. Pahang tidak dapat menjaringkan gol. Sayang sekali kerana mereka menyuai peluang terbaik. Saya berharap Marcos Antonio beliau tahu apa yang harus dilakukan selepas ini. Adakah beliau akan menukar boot atau memang beliau memakai boot tersebut? Bagi pemain mereka tahu bila yang harus ditukar. Jadi mungkin apabila sepakan penjuru ataupun sepakan percuma diberikan, jadi mereka harus mengambil kesempatan tersebut. Menukar peluang untuk Pahang. Sumare. Oh, jauh daripada tampanan yang dilakukan oleh Sumare untuk melepaskan rembatan ke arah pintu gol JDT. Sekiranya padang kering, saya rasa Sumare akan mendapat bola tersebut. Tetapi apabila Sumare mendada bola tersebut terkena pada rumput, agak licin, bola tersebut pergi ke hadapan agak laju. Di sini kita boleh lihat. Sekiranya padang tidak basah, tidak hujan, Sumare saya rasa beliau akan mendapat bola tersebut. Tapi saya juga memuji Izam Tarmizi mengelakkan keadaan itu. Ya, beliau agak alert. Beliau sudah keluar terlebih dahulu. Biarpun sudah terlepas dari kawalan dua pemain JDT, Fadli dan juga dapat dirampas Zubair, namun begitu juga tersekat. Lepas Azwan, ditinggalkan sekarang ini untuk Syafiq tekan peluang untuk JDT. Gol yang kedua dilakukan oleh pasukan JDT menerusi rempatan Daso Insa ini. Gol yang baik daripada gerakan yang menarik ya. Baik. Dan kita boleh lihat Hazwan yang pertamanya dapat melepaskan diri apabila pertahanan kiri pasukan Pahang membuat tackle ke atas beliau. Beliau dapat melepaskan diri, dapat melihat Syafiq di sana. Kita lihat sekali lagi bagaimana gerakan itu berlaku. Beliau membuat dummy dan dapat melepaskan diri. Syafiq Rahim tidak dijaga. Dua pemain pertahanan pasukan Pahang saja. Syafiq Rahim tidak tamak, dapat melihat Nasur Insa di sana dan hanya membuat satu hantaran yang agak mudah untuk Nasur Insa membuat satu tapping yang agak boleh dikatakan agak padu juga. Bermula dari Hazwan. Ya, walaupun penjaga gol dapat menyentuh bola tersebut tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan. Ya. Satu gerakan, satu gameplay daripada sangat menarik, yang sangat menarik. Sangat menarik apa yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT sebelum Nasrul Insa menambah jaringan yang kedua untuk pasukan JDT pada minit ke-86. Jadi semakin kukuh nampaknya kedudukan JDT, biarpun belum boleh kita menoktahkan lagi cerita di Darul Makmur pada di posisi offside. Dia boleh memilih untuk melakukan rembatan ke arah pintu gol pasukan Pahang ni. Ya. Oh,
Sumareh sudah pun berada dalam kedudukan offside. Usaha yang bersungguh-sungguh, kerja keras Sumareh pada malam ini, Lim, nampaknya tidak membuahkan hasil yang begitu cemerlang. Ya, beliau sekurang-kurangnya beliau dapat menyebabkan dua pemain mendapat kad kuning, Amirul dan juga Azrif. Tetapi beliau tidak dapat menyumbangkan Jika kekal menjadikan 33 gol secara keseluruhannya untuk pasukan JDT Lim. Jadi tiupan whistle daripada pengadil perlawanan Razlan Jofri Ali menamatkan pertembungan di antara pasukan Pahang dan juga pasukan JDT dengan kemenangan yang terus dicipta oleh pasukan JDT, kemenangan ke-11 Lim dari 15 perlawanan. Jadi apakah Lim melihat kemampuan pasukan Pahang yang perlukan postmortem selepas ini, tetapi bagi pasukan JDT terus mengukuhkan kedudukan mereka di saingan liga? Ya, yang pertama untuk pasukan Pahang sudah tentu saya rasa ada sesuatu yang harus dirombak oleh jurulatih Abdullah Saleh, dan kita boleh lihat Nasrul Insa menjaring gol kedua sendiri, jaringan yang baik, satu movement yang baik daripada pasukan. Dan untuk pasukan JDT selangkah demi selangkah menghampiri kejuaraan liga. Tetapi apapun dengan keputusan ini, kita tahu bahawa pasukan yang boleh mencabar pasukan JDT adalah pasukan Kedah, kerana mereka mendahului 3-2 ke atas pasukan Melaka. Dan mungkin sekiranya keputusan kekal, itulah pencabar utama untuk pasukan JDT. Sambil kita lihat mungkin Dola juga harus melakukan perubahan sedikit selepas ini untuk terus memantapkan pasukan Pahang Darul Makmur dalam saingan Liga Super untuk musim 2017 ini. Keputusan yang memihak kepada pasukan JDT, kemenangan 2-0 mengatasi pasukan Pahang di Darul Makmur. InsyaAllah sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Saya Tabah Syazwan Usman. Terima kasih Lim Chanyu. Balik bersama rakan-rakan tugas Helmi dan juga Rizal. Assalamualaikum.